Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 iaitu mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma yang sangat kecil dan hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Mikroorganisma terdapat di sekeliling kita, sama ada di udara, air, tanah, malah di dalam tubuh kita sendiri. Murid-murid, sila perhatikan rajah yang diberi. Apakah kumpulan mikroorganisma yang dilabelkan sebagai P, Q, R dan S? Mikroorganisma P ialah fungi. Mikroorganisma Q ialah alga. Mikroorganisma R ialah bakteria. Manakala mikroorganisma S ialah virus. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana setiap mikroorganisma membiak. Fungi iaitu P membiak melalui pembentukan spora. Alga iaitu Q membiak melalui konjugasi atau pembahagian sel. Bakteria iaitu R membiak melalui belahan dedua. Manakala virus iaitu S membiak hanya apabila menjangkiti sel perumah. Sekarang kita semak pernyataan yang diberi satu persatu. Mikroorganisma P boleh melakukan fotosintesis. Pernyataan ini salah kerana fungi tidak mempunyai klorofil. Mikroorganisma Q boleh membuat makanannya sendiri. Pernyataan ini betul kerana alga mempunyai klorofil dan boleh fotosintesis. Mikroorganisma R merupakan mikroorganisma yang paling seni. Pernyataan ini salah kerana mikroorganisma yang paling seni ialah virus. Mikroorganisma S hanya boleh membiak dalam sel perumah. Pernyataan ini betul kerana virus tidak boleh hidup atau membiak sendiri. Virus tidak mempunyai struktur sel lengkap seperti sitoplasma atau organel untuk menjalankan fungsi kehidupan. Baik murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi.